Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amalina Hazika binti Zulkarnain, wartawan TV PSS anda pada hari ini. Pada 24 April yang lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan slip SPM, Sijil Pendidikan Malaysia bagi tahun calon 2024. Jadi, mari kita saksikan sedetail yang ada. Kepada anak-anak kami keputusan yang terbaik, hasil titik peluh dan usaha mereka adalah SPM tahun 2024 di mana anak-anak yang ada di sudah penduduk pun sangat tinggi sangat karena Bersama saya, calon dan ibu bapa pelajar Straight A untuk SMK Dang Anum. Assalamualaikum Tuan-Puan. Salam. Okey, saya tanya Tuan-Puan dulu. Apakah perasaan Tuan dengan Puan mendapat result anak Tuan dengan Puan Irene? Gembira sangatlah, syukur Alhamdulillah sampai dia dapat Straight A atas usaha dia selama ni. Saya berasa gembira dan bersyukur lah. Apakah harapan Tuan dengan Puan untuk anak Puan selepas ini, selepas result SPM dikeluarkan? Sambung belajar dekat mana, macam tu? Saya nak dia sambung belajar di Universiti Tempatan lah. Okey, terima kasih Tuan-Puan. Saya tanya anak pula. Okey, Farah Farisha. Tanya kerana dapat 9A. Apakah perasaan Farah selepas dapat result? Gembira sebab selama ni dah berempas kelas berusaha. Penat lelah lepas ni semuanya dah terbalasah dengan 9A. Ada perancangan tak selepas ni untuk result? Selepas result keluar? Rancangannya nak sambung belajar lah. Itu saja soalan saya, Tuan-Puan. Terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini. Tahniah sekali lagi. Bersama saya, Goal Zishan, iaitu pelajar cemerlang SPM 2024 yang mendapat 11A. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Okey, saya ingin tanya beberapa soalan. Apakah perasaan Go sebelum dan selepas mendapat result SPM 2024? Sebelum mengambil result, masa saya dapat tarikh pengumuman result, saya memang sangat nervous dan anxious sebab saya memang result saya akan tidak seperti apa yang saya expect. Tapi selepas check result saya berasa sangat appreciate sebab memang apa effort yang saya telah pay off. So, itulah saya. Apakah tips yang boleh Go bagi untuk pelajar-pelajar di Sekolah Dang Anum ni untuk SPM tahun ni, tahun depan? Apakah tipsnya? Tips saya untuk SPM tahun depan adalah boleh buat banyak trial punya paper untuk buat ulang kaji. Lepas tu kurangkan masa dalam main handset sebab memang dalam preparation untuk SPM banyak gangguan dari luar. So, kita kena sentiasa fikir apakah target kita, lepas tu apakah alat tuju kita. So, just keep focus and then buat je apa yang kita mampu. Saya rasa kalau macam tu mesti boleh dapat result yang kita inginkan. Soalan last, apakah perancangan Go selepas ni? Perancangan saya maybe melanjutkan pelajaran saya mahu ke foundation ke matrikulasi je. Itu sahaja. Terima kasih Go kerana meluangkan masa pada hari ini. Tahniah sekali lagi sebab dapat 11A. Itu saja. Bersama saya, bapa dan calon-calon SPM 2024. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Apakah perasaan Makcik pada hari ini? Okey, pertama sekali syukur Alhamdulillah. Rasa amat gembira walaupun target tu 4, tapi Alhamdulillah lah dia dapat 6A dan amat bersyukur lah.
Apakah rancangan Acik untuk anak Acik pada selepas ini? Okey, sekarang dia ada mohon di UPU, IPB dan Metrik, dan tengah nunggulah apa keputusan yang akan dia dapatlah, dan harapannya supaya dia terus belajar dan terus belajar. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Cik kerana meluangkan masa. Tahniah semua dapat keputusan. Okey, itu saja. Terima kasih Cik. Okay, sama. Bye-bye. Bersama saya Tuan Haji Azhari bin Jaafar, pengajar Sekolah Menengah Bawah Sadang 6. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey Cikgu, saya ingin tanya beberapa soalan. Apakah perasaan Cikgu mendapat result SPM pada tahun ini dan SPM ke sekolah? Alhamdulillah pada tahun ini SPM kita mendapat pencapaian yang masih baik 3.66 walaupun merosot sedikit berbanding tahun 2023 iaitu 3.33. Jadi walau macam mana pun pada saat ini masih baik kerana kita dapat mencapai murid yang cemerlang serai A seramai 7 orang dan murid yang cemerlang dapat 7A seramai 8 orang. Kategori yang sangat baik, cuma sedikit penurunan GPS dan peratus dulu juga merosot sedikit saja kerana ada seorang murid yang gagal. Okey Cikgu, apakah harapan Cikgu untuk batch akan datang 08 untuk SPM pada tahun 2025? Kita berharap untuk tingkatan 5 tahun 2025 ini akan mencapai keputusan yang lebih baik kerana supaya dapat mencapai balik keputusan 100% lulus dan juga untuk meningkatkan balik GKMP kita yang kita sasarkan 3.25 insyaAllah. InsyaAllah Cikgu. Itu saja soalan saya Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Itu saja. Terima kasih. Sahaja sudutan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di lain hari. TVPSS SMK Dangan 6, jalur informasi ada. Bye-bye.